Pasal apa kita against? Pasal apa kita rasa macam tak patut buat zalim sebagainya? Tak pasal apa? Pasal kita tak ada ilmu tentang dia, kita tak diberi pendedahan pun tentang dia. Kita langsung tak tahu. Maka kita duk judge ikut kepala akal kita. Kita nampak teruknya, nampak elok. Pasal apa? Pasal kita tak pernah didedahkan, kita tak faham. Contoh, saya nak bagi satu contoh yang lain. Salih Azim Muhammad. Ada seorang kena bunuh. Dia naik motor, tiba-tiba Syed Ismat, orang saja pergi bunuh dia untuk curi barang dia. Lah ni jangan main-main, tuan-tuan. Faham tak Syed Ismat? Makcik, nenek duk sidai baju dekat ampaian tu, pakai gelang Zulian dia, tuan-tuan. Nak curi gelang tu, pergi cekik makcik tu sampai mati. Ya Allah. Ambil gelang tu sudahlah, pergi cekik makcik tu buat apa? Ni passion dia lah ni, tak cakap. Dan nyawa dah tak ada nilai kan? Tuan-tuan Syed Ismat. Baik, kalaulah tuan-tuan, misalnya Syed, orang ni, kita tengok hukuman civil dengan hukuman syariah yang Allah tetap. Allah sebut, misalnya Syed, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan qisas. An-nafsu binafsi, nyawa dengan nyawa. Kalau tuan-tuan orang tu kena tangkap, misalnya Syed Muhammad, orang yang bunuh tu kena tangkap, hukuman civil tu orang jatuh 20 tahun penjara kata. 20 tahun penjara. Duduk dalam penjara 20 tahun. Salih Zaman. 20 tahun duduk dalam penjara, makan sehari 6 kali, tuan-tuan tahu tak? Hak asasi manusia kan? Makan syarat banduan makan sehari 6 kali. Lebih pada tuan-tuan makan tu. Breakfast, tea, lunch, tea, dinner, supper. Nilai sehari dulu waktu saya mula masuk penjara dulu, bukan masuk pasal jahat, masuk duk mengajak buat program banduan tu. Waktu tu seorang RM10 sehari. Sekarang ni dah bukan RM10 dah, saya ingat dah RM20 kot. Kalau sehari RM10, setahun dah 3,600. 10 tahun dah berapa? 36,000. 20 tahun dah 72,000. Belanja untuk dia makan ya. Faham tak ni sebab? Sebab tu orang masuk penjara keluar gemuk. Steady ya pada sadur je. Makan dan stop. Cuma dia combine lah, breakfast dengan tea pagi tu dia combine. Lunch dengan tea yang petang tu dia combine. Dinner dengan supper dia combine. Dia bagi 3 kali.